kitab Si Jin dan Ilyin. Baiklah, secara ringkasnya, filem ini mengisahkan tentang Yuli yang sejak kecil lagi kehidupan dia ni memang kesian lah. Segalanya dirampas, dihancur, dimusnahkan. Rumah, harta. Sejak daripada kecil dia dibela oleh Amber. Merupakan, kita boleh cakap Amber ni mak tiri dia kot. Tapi dia bukan dibesarkan dengan kasih sayang. Dia dibesarkan dengan segala cacian, makian, hinaan, pukulan, segala kan lah. Kecuali bukan kasih sayang dengan cinta je lah. Sehingga besar ni, Yuli yang seorang yang baik ni, setelah kena semua benda tu, dia boleh berubah menjadi satu dendam sumat yang mematikan. Dia sanggup pergi jumpa Bomo untuk santet semua keluarga Amber hingga mati. Okay, itu sejarah ringkas. Kita dah nampak kan siapa pelaku dia, siapa mangsa dia, kita dah nampak. Tapi, ada tapi dia. Itu hanyalah 20%, 30% sajalah. Lagi 60%, 70%, anda kena tengok sendiri. Siapa yang salah, siapa yang baik? Berjayakah dia nak santet Amber punya family ni? Kenapa Amber ni geram sangat dengan si Yuli ni? Anda semua kena tengok lah kat bawah kan macam biasa. Yang saya suka tentang filem dan cerita ini, first adalah jalan cerita dia lah. Cerita ni, dia tak tunggu lama. Tak ada nak drag delay, nak kena layan itu ini dulu, tak ya. Masuk je, pam, dia bagi. Dan cerita dia tak pening. Kita just follow je, tengok je guys. Kedua adalah sebab seram. Tapi ini adalah bias sebab saya bukanlah penggemar cerita seram dan saya adalah agak sedikit penakut. Tapi saya tengok filem ni sebab nak buatkan review ni untuk anda semua. So saya cabar diri saya untuk tengok, dan dalam wayang tu pula ada, saya rasa campur saya 3 orang kot dalam wayang tu. So, memang seram lah. Macam saya cakap tadi, dia akan bagi. Anda semua akan ada rasa takut, nak terkencing, terberak, terkemut, tak senang duduk, semua ada. Ini apa yang saya rasa saya takut. Tapi kalau anda adalah berani, mungkin perbezaan sikit lah, ada beza sikit kot. Mungkin anda kata macam, okey kot, tak adalah seram mana kot. Itu mungkin anda lah. Yang saya ceritakan tadi adalah pengalaman saya sendiri. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang filem ni, mesej lah. Biasalah, setiap filem ni mesti ada mesej yang cuba nak disampaikan. Dan yes, mesej yang nak disampaikan dalam filem ni, kalau kita tengok side baik lah dia kan. Kalau kita tengok side jahat lah kan. So pada saya, kita ambil yang baik lah. Oh ya, lagi satu yang saya suka tentang filem ni adalah segala sound dia, editing dia, muka hantu tu, seram yang dibawa tu memang sampai lah. Sound dia memang uish. Dia punya muka hantu tu pun, pelakon bawa watak hantu, pelakon bawa watak yang kena kejar dengan hantu tu pun, memang sampai lah. Apa yang saya tak suka tentang filem ni, macam tak ada tau sebenarnya. Tapi bila saya ingat-ingat balik, ada satu scene ni, dia macam kurang sesuai lah. Saya tahu cerita Indo mesti akan ada punya scene yang macam ni. So, apa scene tu? Cuba anda teka. Pada saya benda tu kekurangan lah. Saya tak minat scene-scene macam tu. Kalau anda pergi tengok sini, anda mungkin tahu lah. Baiklah, filem ini sesuai untuk siapa filem ini, saya boleh cakap sesuai untuk semua lah. Terutama untuk anda yang peminat filem-filem seram macam ni. So, ini memang sesuai untuk anda. Saya rasa ini adalah lain daripada lain. Walaupun kita dah tahu siapa yang buat, siapa yang terima, tapi kita tak tahu lagi kan perjalanan dia berjaya ke tak. Macam mana cara-cara dia, siapa yang kena. So, kita tak tahu. Benda itulah yang kita nak tengok sebenarnya. Kalau budak-budak saya tak pasti lah sesuai ke tak filem ni. Mungkin 16 tahun ke atas. Baiklah, rating untuk filem ini. Rating untuk filem ini adalah 10/10 bintang lah untuk saya. Sebab filem ini berjaya buatkan saya tak senang duduk. Berjaya buatkan saya, sebenarnya time saya tengok filem ni, saya tengah penat sebenarnya. Tapi hilang semua penat tu sebabkan rasa suspense, rasa takut tu, rasa tak senang duduk. Masa saya tengok tu, saya macam sekali lagi ni mungkin sebab saya jenis penakut dan saya bukan minat sangat cerita hantu. Sebab saya takut kan. Tapi kalau mungkin anda yang jenis memang kaki fighter ni kan, takat jumpa hantu boleh kejar lagi kan, tu mungkin dah lain lah. Baiklah, jangan lupa
tonton filem ini berdekatan dengan program rumah anda. Program berdekatan dengan rumah anda. Dan guys, nak hujung minggu ni, filem ini adalah salah satu filem yang recommend untuk anda isi keluarga menonton pada hujung minggu ni. Baiklah guys, terima kasih kepada yang menonton sampai habis. Boleh tak bantu saya komenkan pendapat peribadi anda, kita sama-sama sharing. Apa yang anda rasa, apa yang anda suka, apa yang anda tak suka. Share guys, kongsi. Assalamualaikum.